Gaji naik tapi simpanan masih kosong. Pernah tak tuan-puan rasa pelik? Gaji dah naik, dah kerja bertahun-tahun, tapi bila tengok akaun simpanan masih kosong atau ciput. Ini masalah yang sangat biasa dalam masyarakat kita. Dan puncanya bukan sebab pendapatan tidak cukup, tapi sebab tak ada sistem simpanan yang betul. Ramai orang simpan duit dalam bentuk tunai di bank, tapi hakikatnya duit itu makin hari makin susut nilainya akibat inflasi. Harga barang naik, kuasa beli duit turun, akhirnya duit kita habis begitu saja tanpa sempat disimpan untuk masa depan. Sebab itu, simpanan dalam bentuk emas adalah antara solusi yang paling kukuh. Kenapa emas? Sebab emas adalah aset fizikal yang terbukti kalis inflasi. Nilainya kekal dan makin meningkat dalam jangka panjang. Emas bukan sahaja melindungi nilai harta kita, malah mendidik kita supaya lebih disiplin menyimpan. Sebab nak guna emas, kita kena jual dulu. Itu kurangkan godaan untuk berbelanja sesuka hati. Public Gold menawarkan platform mudah untuk mulakan simpanan emas serendah RM100 saja melalui akaun Gap. Tiada komitmen bulanan, boleh simpan ikut bajet. Dan paling penting, simpanan emas ini boleh menjadi pelindung keuangan bila berlaku kecemasan, hilang kerja atau perlukan dana segera. Tuan-puan, kalau simpanan masih kosong walaupun gaji naik, ini masa untuk ubah strategi. Simpan duit dalam bentuk yang lebih selamat, lebih bernilai, lebih stabil. Simpan dalam bentuk emas. Mulakan sekarang, bukan nanti. Masa tak tunggu kita dan inflasi pun tak tunggu kita bersedia. DM saya untuk saya bantu tuan-puan uruskan keuangan dengan bijak. Ada wang belum tentu ada emas, tetapi ada emas sudah pasti ada wang. Ingat emas, ingat Public Gold.